Tanjung Piai, Taman Negara Johor ni adalah poin yang terakhir dalam benua Asia. Nak tengok macam mana tempat dia? Jom saya bawa. Siapa sangka kat Johor ni sebenarnya ada tempat yang jadi hujung benua Asia. Dan hari ini saya nak bawa anda ke Tanjung Piai, tempat yang penuh sejarah dan keindahan alam. Tanjung Piai ini terletak di daerah Pontian Johor. Nama dia diambil daripada pokok piai, sejenis pakis yang banyak tumbuh kat kawasan Paya Bakau ini. Jadi memang tempat ini kaya dengan alam semula jadi dan udara segar. Dah 2 tahun lebih kita orang dekat Johor, so hari ni baru nak datang ke Tanjung Piai, Taman Negara Johor. Dulu, masa zaman Kesultanan Melayu Melaka, kawasan ini jadi tempat persinggahan pelayar dan nelayan. Sebab kedudukannya strategik, betul-betul menghadap Selat Melaka, antara laluan kapal paling sibuk di dunia. Sekarang ni Tanjung Piai dah diwartakan sebagai Taman Negara sejak tahun 2001 dan diiktiraf dunia sebagai tapak Ramsar sebab penting untuk ekosistem bakau dan burung migrasi. Apa dia? Mangrove tree planting, caring for wetland. Cucuk. Cucuk pasal nampak tak? Dia tu syup. Dia tu cucuk. Dia nampak tak? Tak nampak. Alah, ada monster truck saya.
sini ada laluan jambatan kayu panjang merentasi hutan bakau, sesuai untuk aktiviti santai, ambil gambar atau ajar anak tentang ekosistem semula jadi. Pakai jangan keluarkan badan. Jangan masukkan badan kat situ, bahaya. Maksudnya Malaysia, Indonesia, Singapore. On the left side. Singapore. After the port. Left side. Oh. Okay, jom. Yang paling menariknya bila sampai ke hujung laluan, ada tugu besar penanda Southernmost Tip of Mainland Asia. Bayangkan depan mata tu dah Laut Selat Melaka yang menghubungkan dengan negara-negara lain. Okey, Papa. Kenapa akar pokok bakau di luar? Okey, akar pokok bakau kat luar ni first sebab kawasan ni kita kat kawasan berpaya. So kawasan berpaya ni kawasan yang kurang oksigen, dia punya tanah dia. So akar dia kat luar so that memudahkan untuk pernafasan pokok ni sendiri untuk ambil oksigen. Okey, second, kat sini kita ada air pasang surut. So dengan akar dia kat luar, jadi dia tak ada efek. Maksudnya dia boleh lagi bernafas walaupun air pasang. Itu je lah. Okey. Kan? Okey, thank you Papa. Jom kita continue our journey. Jom. Popiah otak-otak. Nak berapa? Satu set. Satu set je? Yes. Kamu biar dulu yang last. Yang last biar letak bekas saja. Yang last tu biar letak bekas sudu. Senang. Yang last tu, yang first tu letak bekas biar letak sudu. So kita ada flavor Oreo, strawberry. Panas. Try. Try pegang. Siapa nak try pegang ni? Try. Oreo.
Tak apalah, ambil je. It's okay. Aku nak strawberry. Strawberry. Alright. Macam mana nak